urut guna teknik ini kalau you selalu kejang kaki pada waktu malam. Save dan share video ini dulu. Nanti boleh buat rujukan. Mari tengok master macam mana urut dengan mak master. Mari. Okey, pertama, angkat kaki mak untuk duduk macam ni. Lepas tu sapu dengan krim dulu. Dekat tepi bawah ini otot selalu kejang kan. Dekat tepi lain ini kita gunakan 4 jari. Di tepi-tepi ini kita tarik. Jangan kuat sangat, kita tarik dari atas turun ke bawah sudah 20 kali. Lepas tu dari bawah pula kita naik atas. Kita naik atas, urangkan 20 kali. Selepas ini kita tukar tangan pula. Di tepi sini kita dari atas tarik turun, tarik turun, ulangkan 20 kali. Lepas tu kita terbalik juga. Dari bawah naik sampai atas. Naik sampai atas kita pusing sikit tau. Ini adalah otot dia. Kita pusing sikit. Lepas tu naik, pusing sikit. Ulangkan 20 kali. Dan you boleh buat macam ini. You gunakan ibu jari dengan 4 jari ini kita tarik sikit masa dia, kepit sikit. Tarik, kepit sikit. Dari bawah sini pelan-pelan tarik sampai atas. Kejang kaki ini jangan biarkan dia lama-lama. Nanti mau jalan pun susah. Okey, kalau you tak berani urut mak atau sudah urut mak tapi dia masih kejang kaki, jangan risau. Boleh bawa mak datang ke SK Wellness. Kita ada terlapis wanita untuk urut mak. Kita ada terlapis lelaki untuk urut ayah.